Sementara itu, pemengaruh dan selebriti tanah air turut menyambut baik penguatkuasaan peruntukan diming yang dilihat dapat menjadi panduan penting bagi individu yang perlu menunaikan obligasi profesional ketika menghadapi tekanan daripada klien. Saya pun cuba juga berhati-hati dengan penguatkuasaan ini. Saya lebih yakinlah untuk bagi tahu klien atau brand kenapa saya spesifik dalam mengeluarkan sesuatu ataupun saya tak nak share sesuatu yang saya tak rasa saya nak share. Macam tu. Kadang-kadang kita pun tersekat, kita tak nak share tapi ada pihak yang cuba nak suruh kita share kan, because it's part of our work. Jadi dengan penguatkuasaan ini, saya rasa mungkin kita boleh refer to someone kalau kita tersepit dalam sesuatu keadaan. Itu saya memang faham dan saya suka. Sebab platform besar-besar tu memang diorang ni kena ada tanggungjawab, bukan yang diorang ni bagi space untuk orang siapa-siapa just posting saja. Diorang ni kena jaga juga. So sekarang ni banyak anak-anak kita, kanak-kanak kita, diorang ni tengok konten-konten yang tak sesuai dengan diorang. So this diming ni mungkinlah help tolong jaga mental and berbalik kepada garis panduan. Saya harap MC-MC buat garis panduan yang ketat untuk benda-benda yang negatif macam itulah. Sebab selalunya kalau selebriti, influencer, dia takkan buat benda-benda yang negatif. Melainkan dia buat untuk iklan dewasa. Jual jamu ke, makjun ke, ubat kuat ke, apa ke, itu ada setengah yang dibayar kan. Tapi perlu ada garis panduan sampai tahap mana yang kau boleh jual benda-benda macam tu. Sebab orang meniaga. Apa especially yang untuk macam selebriti macam kita kan. Diorang pun tahu kerja kita macam mana, apa yang kita perlu buat as a artis, selebriti. Kita punya posting, kan kadang-kadang kita ada projek-projek yang kita perlu post, kadang-kadang kita menjadi ambassador untuk sesebuah brand ataupun produk. So kita rasa mungkin diorang lebih memahami kot garis panduan dia. Tapi saya rasa benda tu mungkin boleh discuss lagi dengan lebih mendalam.